Selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Aiston D dari Edukasi Kulai Besar Kulai Johor. Saya berasa gembira kerana kamu datang ke kelas saya. Sebelum menunjuk tajuk hari ini, saya nak buat magical show kepada kamu. Adakah anda bersiap sedia? Jom! Saya ahli sivil Aiston D. Saya nak tua buku jadi adik-beradik tidak dapat berpisah tanpa guna apa-apa alat. Mari tonton magic show saya sekarang. Saya telah menyediakan dua buku yang sama. Sekarang saya nak menindik setiap muka surat buku A dan buku B. Marilah tengok saya macam mana menindik setiap muka surat sehingga akhir. Hahaha, saya dah siap menindik semua muka surat. Marilah kita letak sikit magical power kepada kedua-dua buku ini. Cuba tarik buku tengok boleh berpisah tak? Hahaha, buku adik-beradik tak wujud. Mari fikir mengapa buku tak dapat berpisah. Ada orang cakap saya buat tipu. Mari saya panggil pembantu saya. Tarik buku ni, tarik. Hahaha, masih tak dapat. Fikirlah mengapa ni. Adakah kamu dapat jawapan? Hahaha, saya tahu kamu tidak. Pergi tanya Cikgu Aiston D lah. Magical show saya sudah habis. Bye-bye. Anda mesti rasa sangat pelik mengapa kedua-dua buku tidak dapat dipisahkan. Ini disebabkan daya geseran. Semasa menarik buku, dia telah mewujud satu kecederaan di bahagian buku A dan buku B. Pewujudan kecederaan ini telah menghasilkan daya geseran antara setiap halaman muka surat yang berdinding. Oleh itu, halaman muka surat buku A dan buku B berdinding semakin banyak, maka daya geseran dihasil semakin besar. Itulah jawapan mengapa buku tidak dapat dipisahkan. Sekarang kamu tahu teori magic yang saya ditunjuk tadi. Tapi saya ada satu soalan nak tanya anda. Adakah faktor jenis permukaan yang mempengaruhi daya geseran? Mari kita ke bilik mama sains saya untuk menguji pernyataan saya. Jom! Selamat datang ke mama sains saya. Topik hari ini perlu dikaji ialah daya geseran terhadap jenis permukaan. Mari kita sediakan bahan-bahan dan radas dahulu. Ini merupakan bahan-bahan dan radas yang kita perlukan. Kita perlukan rantasan kereta mainan yang berbuat daripada kayu plywood dalam posisi yang condong. Selain itu, kita juga perlukan berbaris pajak, kereta mainan, kertas pasir, kain beg dan kertas penebak habur. Kita perlu mengenal pasti kita pun boleh ubah sebelum memulakan eksperimen hari ini.
Berikut merupakan pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah dimarahkan dan pemboleh ubah bergerak baras. Jenis permukaan adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi sepanjang eksperimen ini. Masihkah kamu ingat maksud pemboleh ubah dimanipulasi? Tepat sekali. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah membeza bahan uji kaji supaya pensiasatan yang dijalankan dapat berbeza. Pemboleh ubah dimarahkan adalah perkara yang perlu dikekalkan dalam setiap pensiasatan uji kaji. Dalam uji kaji ini, jisim kereta mainan dan kedudukan kereta mainan dilepaskan adalah pemboleh ubah dimarahkan. Bagi pemboleh ubah gerak baras, ia ialah hasil atau keputusan yang diperolehi dari uji kaji yang telah dijalankan. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan ialah pemboleh ubah bergerak baras dalam eksperimen ini. Seterusnya, hasil eksperimen akan digunakan untuk menjawab hipotesis ini. Kamu tahu cara membina hipotesis uji kaji ini? Kamu boleh menggunakan pernyataan spesifik ini, iaitu mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak baras. Dalam kajian ini, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak baras telah dinyatakan sebelum ini, iaitu jenis permukaan bahan dan jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Hipotesis dalam uji kaji ini ialah mengkaji hubungan di antara jenis permukaan bahan dan jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Kita juga boleh membuat hipotesis dengan ayat pernyataan jika maka, seperti di bawah. Jika permukaan yang dilalui oleh kereta mainan bertambah kasar, maka jarak yang dilalui oleh kereta mainan bertambah pendek. Untuk mendapati data yang tepat, kita perlu berhati-hati semasa menjalani eksperimen. Mari dengan penjelasan saya. Kedudukan lepasan kereta mainan mesti berada di tempat kedudukan yang sama dalam setiap pensiasatan, supaya tiada bias dalam setiap pensiasatan telah dikaji. Kita juga perlu memastikan tiada ruang kosong di antara kayu plywood dan jenis bahan permukaan, supaya perjalanan kereta tiada halangan dan tidak berlaku kemalangan. Semasa pengambilan ukuran dengan berbaris, pastikan mata anda berada 90 darjah dari atas supaya pengambilan ukuran itu adalah tepat dan jelas. Jom tonton video berikut tentang langkah-langkah eksperimen dan cara mengukur jarak kereta mainan dilalui.
Mari kita mulakan eksperimen.
proses pengetalian eksperimen ini. Hasil uji ini telah dicatat dalam jadual di bawah. Dalam jadual ini, kertas pasir mendapati purata sebanyak 45.3 cm. Kain beg mendapati purata sebanyak 83.6 cm. Dan kertas penembak haba mendapat 108.5 cm. Mengikut urutan dari jarak pendek ke panjang, kertas pasir adalah pertama diikuti dengan kain beg dan akhirnya ialah kertas penembak haba. Adakah anda mengetahui cara mengira purata hasil uji? Iaitu mengambil semua bacaan membuat operasi tambah dan jumlah itu dibagi dengan kekerapan bacaan. Sebagai contoh, kita mengira purata jarak kereta dilalui di atas permukaan kertas pasir, iaitu 45.0 cm tambah 42.5 cm tambah lagi 48.5 cm bagi kepada 3. Jawapan ialah 45.3 cm. Ingat, jangan lupa SI unit, iaitu letak sentimeter dalam pengiraan kita. Adakah kamu mengetahui mengapa jarak kereta mainan dilalui di permukaan kertas pasir sangat pendek berbandingan dengan langit? Ini disebabkan permukaan kertas pasir sangat kasar berbanding dengan kain beg dan kertas penembak haba. Permukaan yang kasar akan menunjukkan daya geseran yang kuat. Semasa kereta mainan bergerak di atas kertas pasir, daya geseran telah menjadi halangan atau gangguan kepada roda kereta. Oleh itu, roda kereta mainan tidak dapat berpusing dengan baik dan lancar dan akhirnya menyebabkan kereta mainan tidak dapat berjalan dengan jarak yang jauh. Itulah mengapa kereta mainan tidak dapat berjalan dengan jarak yang jauh berbanding dengan jenis permukaan lain. Kesimpulannya, permukaan yang bersentuhan semakin kasar, daya geseran yang dihasilkan semakin besar, maka jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah pendek. Eksperimen ini telah membukti gaya geseran yang besar adalah kertas pasir kerana jarak yang dilalui oleh kereta sangat pendek berbanding dengan lain dan diikuti dengan kain beg dan akhirnya ialah kertas penembak haba. Sekarang mari kita siapkan laporan uji hari ini. Sila sediakan kertas keranjang. Laporan tajuk ialah laporan daya geseran kulungan jenis permukaan kulungan. Tujuan mengkaji pergerakan objek di atas permukaan yang berbeza. Bahan dan rantas, bongkar kayu, pembaris metal, kereta mainan, kertas basi, kain beg dan kertas penembak haba. Inference. Jarak yang dilalui oleh kereta adalah pendek apabila melalui permukaan yang kasar kerana terdapat daya geseran yang tinggi. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah manipulasi jenis permukaan. Pemboleh ubah dimalangkan jisim kereta mainan dan kedudukan kereta dilepaskan. Pemboleh ubah bergerak balas jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Hipotesis. Jika permukaan yang dilalui oleh kereta mainan bertambah kasar, maka jarak yang dilalui oleh kereta mainan bertambah pendek. Prosedur. Nombor 1. Susunan rantas seperti dalam raja disediakan. 2. Corik diletakkan di hujung lantasan contoh. 3.
Cori dibiarkan menuruni landasan condong tak melalui kertas pasir. 4. Jarak yang dilalui oleh cori di atas kertas pasir diukur. 5. Langkah 1 hingga 3 diulangi dengan menggantikan kertas pasir dengan kertas penembak haba tangkai beg. Pemerhatian. Jadual ini disediakan untuk mengambil semua data yang telah diukur dalam eksperimen tadi. Kesimpulan. Permukaan yang persentuhan semakin basah, daya geseran yang dihasilkan semakin besar. Maka, jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah pendek. Anda juga boleh guna bahan lain untuk menguji permukaan mereka dengan kereta mainan. Tahniah, anda telah berjaya menjalankan eksperimen daya geseran gulungan jenis permukaan gulungan. Terima kasih Cikgu Isti. Tahniah, anda telah diiktiraf sebagai sistem bermuda. Saya sangat gembira. Ini adalah rencana anda. Rencana ini sangat cantik. Terima kasih menonton video ini. Selamat tinggal. Mari kita menyanyi. Daya geseran suka menentang arah yang bertentangan. Dua muka persentuhan mesti wujudkan daya ini. Permukaan semakin kasar, daya geseran akan bertambah. Permukaan semakin licin, daya geseran akan berkurang. Daya geseran menentang arah yang bertentangan. Dua muka persentuhan mesti wujudkan daya ini. Permukaan semakin kasar, daya geseran akan bertambah. Permukaan semakin licin, daya geseran akan berkurang. Bersedia